Bahaya akaun refinance ni. Tempoh hanya 10 tahun. Betul ke? Anda plan nak refinance rumah dan ambil cash out. Tapi terkejut bila melihat angsuran bulanan anda jauh lebih tinggi daripada jangkaan. Ramai tak perasan bahawa sejak Oktober tahun lalu, Bank Negara Malaysia telah menetapkan bahawa bahagian cash out tidak lagi boleh dibayar selama 35 tahun. Jika anda tidak faham struktur ini, sila hari bulan nasi jadi bubur dan bajet bulanan anda akan lari sepenuhnya. Kerana bahagian cash out tersebut wajib diselesaikan dalam tempoh singkat. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Bila refinance rumah, bank akan membuka dua akaun berbeza. Akaun satu untuk baki hutang asal, boleh sehingga 35 tahun. Dan akaun dua untuk cash out tunai tambahan, maksimum 10 tahun sahaja. Walaupun ansuran akaun dua lebih tinggi, kadar faedahnya adalah effective rate yang jauh lebih murah berbanding pembiayaan peribadi. Oleh itu, bila ramai orang cakap dah macam pembiayaan peribadi, ya betul, tapi hanya persamaan di tempoh pinjaman sahaja. Saya Melissa, kepakaran saya adalah bantu cari pelan refinance yang berbaloi supaya anda dapat penjimatan untuk meringankan beban. Pengiraan pembiayaan pinjaman rumah dan peribadi amat berbeza, di mana pinjaman peribadi adalah flat rate dan pembiayaan rumah adalah effective rate yang jauh lebih rendah. Contoh, jika pembiayaan peribadi ialah 4% flat rate, jika ditukar kepada effective rate iaitu bersamaan dengan 7 hingga 8%. Effective rate pembiayaan rumah sekitar 3.55% hingga 4.2%. Nampak tak bezanya? Bezanya adalah 3 hingga 4%. Tapi yang menyedihkan, ramai yang tidak tahu perbezaan ini dan terus terjerat. Ilmu pembiayaan sentiasa berubah. Pastikan anda faham struktur terbaru sebelum menandatangani sebarang dokumen. Follow Melissa for more tips.